menerangkan video ikatan dan simpulan. Pertama, ikatan manuk. Lilitkan tali yang pendek ke bahagian belakang dan baunya ke bahagian depan dan masukkan tali yang pendek ni ke dalam lubang. Kemudian ketatkan. Antara fungsi ikatan simpul manuk adalah digunakan untuk permulaan dan perakhiran ikatan. Kegunaan dia adalah untuk mengikat tali di tiang bendera. Ikatan tindihan silang. Pertama sekali kita akan buat ikatan simpulan manuk. Lalu kita akan melilitkan tali pada dua-dua batang kayu sebanyak 4 kali ataupun 5 kali. Seterusnya kita akan buka sedikit batang kayu untuk melilitkan pada tengah-tengah batang kayu sebanyak 2 kali. Lalu kemaskan. Seterusnya kita akan buat simpulan manuk sekali lagi. Lalu ketatkan. Fungsi ikatan simpulan tindihan silang untuk mengetatkan ikatan tali pada dua-dua batang kayu. Kegunaannya untuk membuat kaki tripod dan ampaian baju. Ikatan dua simpul. Pertama, lilitkan tali sebanyak 2 kali pada batang kayu. Kemudian masukkan tali sebanyak 2 kali. Fungsi ikatan dua simpul ialah untuk mengikat pada objek yang licin seperti pokok dan pancang kemah. Kegunaannya ialah untuk mengikat tali kemah. Ikatan lilit balap. Pertama, adjustkan tali panjang dan pendek. Kemudian masukkan tali yang pendek ke dalam tali yang panjang sebanyak 3 kali. Kemudian ketatkan. Ikatan lilit balap berfungsi untuk mengikat objek yang silinder. Kegunaannya adalah untuk mengheret ataupun mengangkat objek yang berat.